Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan rancangan pengajian harian Sains Tingkatan 1 yang bertajuk Komposisi Udara. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Ismail Fahmi bin Fairuz, Farah Nadira binti Zairi, Amirah Jannah binti Muhammad Sharif, Abdul Hakim bin Abdul Rashid, Abdullah Haris bin Razak dan Nur Syazana Najwa binti Muhammad Nur Hasnan. Mata pelajaran yang kami pilih adalah Sains. Tarikh dan hari yang kami pilih adalah 10 Februari 2025 pada hari Isnin. Tingkatan 1, bilangan murid adalah sebanyak 30 orang. Masa adalah daripada pukul 11 pagi sehingga 12 tengah hari selama 1 jam. Tema adalah penerokaan unsur dalam alam. Tajuk adalah udara dan kemahiran berfikir aras tinggi adalah menganalisis, membuat urutan dan menilai. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada rakan ahli kumpulan yang lain iaitu Farah Nadirah. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Farah Nadira binti Zairi, nombor matriks P159111. Dalam RPH ini, saya akan membentangkan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Manakala standard pembelajaran suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Dalam RPH ini, standard kandungan 7.1 ialah komposisi udara. Standard pembelajaran pula ada dua, iaitu 7.1.1 merancang aktiviti dan merekodkan komposisi udara, manakala yang kedua 7.1.2 mencerakinkan komposisi udara daripada cartapan. Dapat 3 objektif yang ditentukan di dalam RPH. Yang pertama, menganalisis komposisi udara. Yang kedua, mencerakinkan komposisi udara daripada cartapan. Dan yang ketiga, menguraikan komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara. Terima kasih kepada sahabat saya Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Jannah binti Mat Sharif, nombor matrik P156405. Ini meneruskan pembentangan berkaitan kriteria kejayaan. Terdapat 3 kriteria kejayaan di dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 1 ini. Yang pertama, menjelaskan secara lisan peratusan gas oksigen dalam udara. Kedua, mencerakinkan sekurang-kurangnya 3 atau 4 komposisi udara daripada cartapan. Yang ketiga, menyenaraikan secara lisan 4 komponen udara yang terdapat dalam komposisi udara. Seterusnya ialah pengisian kurikulum, elemen merentas kurikulum, kepelbagaian kaedah dan teknik. Yang pertama ialah nilai murni. Nilai murni yang terdapat dalam mata pelajaran sains ini ialah murid lebih berdisiplin dan bantu-membantu dalam melakukan eksperimen. Kedua, strategi. Strategi ini adalah pembelajaran dan penerokaan. Ketiga ialah kemahiran abad ke-21, iaitu boleh dikaitkan dalam mata pelajaran sains ni ialah kerja sepasukan dan bersifat ingin tahu. Yang keempat ialah elemen merentas kurikulum, melibatkan pendidikan alam sekitar, nilai murni dan juga bahasa. 5 bahan bantu mengajar yang kami akan gunakan semasa sesi pembelajaran kali ini. Yang pertama sekali ialah slide pembentangan serta video. Kedua-duanya akan ditayangkan semasa sesi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, kami juga akan bekalkan lembaran yang berbentuk soalan dan juga kuis untuk dijawab setelah selesai sesi pembelajaran kepada murid-murid. Dan tidak dilupakan juga buku teks sebagai rujukan utama. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu speaker yang akan membantu semasa pembentangan video tersebut. Kemudian, pengetahuan setiap ada murid yang telah diajar pada kelas yang lepas, iaitu murid-murid telah mengetahui bahawasanya udara mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Bagi komponen kebat pula, iaitu murid-murid perlu berfikir aras tinggi dengan kreatif dan juga kreatif. Antara aktiviti yang kami cadangkan ialah murid-murid perlu membuat peta minda berkaitan dengan kefahaman mereka terhadap
komposisi udara seperti mana yang telah diterangkan dan setelah mereka melihat video yang ditayangkan. Yang kedua iaitu aktiviti think, pair dan share. Ianya berlaku secara tidak langsung apabila murid-murid berbincang sesama mereka untuk menjawab soalan dan kuis yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang. Okay, saya Abdul Harith bin Razak bernombor metrik P158601 akan membentangkan bahagian langkah pengajaran, isi pelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan bahan bantu pengajar. Langkah pengajaran yang pertama iaitu set induksi yang mana dilakukan selama 5 minit dan isi pelajaran bagi menarik perhatian murid tentang tajuk udara, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru memberi salam dan bertanya khabar murid-murid. Guru dan murid membaca doa beramai-ramai. Guru menayangkan video berkaitan udara. Guru dan murid bersoal jawab tentang video. Maksudnya bahan bantu mengajar yang digunakan adalah video belon udara. Catatan EMK iaitu elemen orientasi kurikulum ialah nilai murni dan bahasa. Nilai murninya adalah disiplin. Seterusnya disambungkan dengan langkah pertama iaitu dilakukan selama 10 minit yang mana isi pelajarannya adalah pengenalan dan penerangan tentang isi pelajaran. Yang mana aktiviti dia adalah guru menunjukkan gambar komposisi udara, guru menayangkan slide pengajaran komposisi udara dan murid menjelaskan semula udara dan komposisi udara. So bahan bantu pengajar yang digunakan ialah khabar komposisi udara, gambar komposisi udara di dalam slide pengajaran. Dan catatan EMK-nya nilai murni dan bahasa, kemahiran berfikir aras tinggi, kehebat membuat urutan, dan nilai murninya ialah disiplin. Seterusnya langkah kedua 15 minit penerangan tentang isi pelajaran dengan aktiviti. Guru membagikan murid dalam kumpulan 2 orang. Maksudnya setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang dan guru menayangkan slide soalan pertanyaan dan murid berbincang dan berkongsi hasil pembincangan mengenai soalan. Seperti yang digunakan BBM-nya adalah slide pengajaran iaitu slide soalan pertanyaan dan aktivitinya think, pair, share. Catatan EMK pendidikan alam sekitar, nilai murni dan bahasa, hebat menilai, nilai murni bantu membantu. Baik, langkah ketiga dilakukan selama 15 minit menjalankan aktiviti untuk menentukan peratusan gas oksigen dalam udara dan merekodkan komposisi udara. Aktivitinya guru bahagikan murid dalam kumpulan 2 orang setiap kumpulan dan guru menayangkan slide aktiviti simulasi eksperimen. Murid berbincang dan berkongsi hasil perbincangan mengenai aktiviti tersebut, iaitu bahan bantu mengajarnya adalah slide pengajaran yang terdiri daripada slide aktiviti simulasi eksperimen. Catatan EMK pendidikan alam sekitar, nilai murni dan bahasa, hebat menganalisis dan menilai, nilai murni bantu membantu. Aktiviti PAK 21 iaitu think, pair, share dan penilaiannya adalah soalan dalam lisan. Maksudnya dinilai secara lisan lah mengenai apa yang mereka faham dan mereka boleh kongsikan daripada hasil perbincangan aktiviti yang dilakukan. Langkah keempat 10 minit yang mana menjelaskan secara bertulis mengenai komposisi udara daripada catapai. Guru edarkan lembaran kerja, murid jawab soalan dalam lembaran kerja. Guru menyemak hasil kerja murid bersama-sama. Murid yang mendapat markah tinggi diberikan penghargaan. BBM yang digunakan ialah lembaran kerja. Catatan kemahiran berfikir aras tingginya, menganalisis, menilai dan membuat urutan. EMK pendidikan alam sekitar, nilai murni. Nilai murninya adalah disiplin. Penilaian dilakukan secara bertulis lah dengan menjawab soalan dari lembaran kerja. Dan penutup 5 minit yang mana isi pelajarannya mengenai kesimpulan pengajaran dan ulang kaji, yang mana aktiviti guru secara rawak memanggil nama murid untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Murid diberikan latihan dalam buku teks sebagai kerja rumah dan bahan bantu mengajarnya adalah buku teks, yang mana catatan EMK pendidikan alam sekitar, nilai murni dan bahasa, nilai murninya adalah bantu membantu.
Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dan dibagi kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana Najwa binti Mak Nur Hasnan. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini dengan justifikasi kaedah dan aktiviti. Seperti yang anda dapat lihat, terdapat 6 aktiviti dan kaedah yang kami gunakan dalam kelas ini. Baiklah, untuk yang pertama adalah tayangan video. Pada asasnya, tayangan video dapat menggalakkan pembelajaran visual pelajar. Tayangan video ini adalah gabungan daripada audio, grafik dan juga visual. Dan ini dapat meningkatkan lagi perhatian pelajar melalui elemen-elemen yang lebih menarik. Penggunaan video juga dapat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dan sukar untuk difahami melalui demonstrasi, ilusi dan juga animasi yang lebih jelas. Yang kedua adalah sesi soal-jawab. Sesi soal-jawab ini diadakan adalah untuk meneroka pengetahuan sedia ada murid. Proses yang kami gunakan adalah sesi soal-jawab secara berkumpulan dan ini dapat meningkatkan keterlibatan murid dalam sesi pembelajaran tersebut. Apabila soalan diajukan kepada murid-murid mengenai pengetahuan sedia ada dan pengalaman sedia ada mereka akan lebih terdorong untuk berfikiran secara kritis dan aktif dalam perbincangan tersebut. Sesi soal jawab juga akan membuka ruang dan juga peluang kepada murid-murid untuk berkongsi pengalaman, berkongsi pendapat dan juga memberikan maklum balas mengenai konteks pembelajaran. Seterusnya ialah slide. Slide ini digunakan untuk menarik minat murid melalui visual dan juga grafik. Slide dapat membantu murid untuk lebih memahami topik dan juga subtopik melalui isi ringkas yang diambil daripada buku teks. Murid juga boleh merujuk kembali slide yang telah dipaparkan di dalam kelas untuk mengukuhkan lagi pemahaman atau pengetahuan mereka mengenai isi pelajaran dalam sesi pembelajaran tersebut. Selain daripada menarik minat murid, kaedah ini juga dapat membantu murid untuk mengingat semula maklumat-maklumat penting yang disampaikan di dalam kelas. Yang keempat ialah Think, Pair, Share. Think, Pair, Share ini merupakan strategi ringkas di mana langkah pertama murid akan diberikan soalan dan mereka akan diberikan masa untuk mengatur pemikiran mereka, merumuskan idea mereka mengenai jawapan-jawapan berkaitan dengan soalan diberikan. Seterusnya, mereka akan bekerja secara berpasangan di mana mereka akan membincangkan jawapan-jawapan yang telah mereka fikirkan sebentar tadi. Selain itu, peta minda juga digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan dan juga ingatan murid. Kaedah pengajaran yang menggunakan peta minda dapat membantu murid dalam mengorganisasikan maklumat berkenaan dengan topik yang dibincangkan secara sistematik dan jelas. Ianya sekaligus dapat meningkatkan pemahaman murid dalam menghubungkaitkan konsep utama dan juga subtopik. Dan secara tidak langsung, peta minda ini juga dapat menggalakkan pemikiran kreatif murid dalam menyusun atau idea dengan lebih jelas. Akhir sekali ialah lembaran kerja. Lembaran ini digunakan untuk mengukur tahap kefahaman murid. Ianya juga akan diedarkan pada akhir sesi pembelajaran untuk membantu murid mengukuhkan lagi pemahaman mereka melalui latihan-latihan yang lebih berstruktur dan juga sistematik. Ini juga membolehkan murid untuk menilai sendiri tahap pemahaman mereka berkaitan dengan topik yang telah diajar. Selain itu, ini juga dapat memberi peluang kepada guru-guru untuk mengenal pasti kelemahan murid dan menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut keperluan mereka. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.